Apakah hukum semayang di atas kursi kalau tak boleh semayang berdiri? Nabi kata salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida. Semayang mesti berdiri. Maka qiyam itu rukun semayang. Kalau tak qiyam tidak sah semayang. Tapi fa illam tastati', kalau kamu tidak ada kemampuan untuk berdiri, fa qa'ida, maka semayang duduk. Duduk itu bukan ganti Fatihah. Duduk bukan ganti rakaat. Duduk itu ganti berdiri. Maka siapa tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Zaman Nabi macam mana duduknya? Duduk iftirash macam tahiyat awal, atau duduk berlunjur kaki begini, atau duduk bersila. Faham? Tu cara duduknya. Tetapi jika tak boleh duduk di bawah, maka boleh duduk di atas kerusi. Dia ada step je. Siapa yang semayang atas kerusi kerana tidak boleh berdiri dan tak boleh berdiri, tak boleh berdiri saja, maka wajib dia rakaat macam biasa, wajib dia sujud turun di bawah. Faham tak ke? Melainkan dia tak boleh rakaat, tak boleh berdiri, tak boleh sujud macam biasa, sakit, maka boleh duduk atas kerusi, qiyam atas kerusi, rakaat atas kerusi, sujud atas kerusi. Boleh. Sama macam orang semayang dalam kenderaan. Betul tak? Boleh tak? Kita daripada Melaka nak pergi ke Johor Bahru, mayang duha, tengok 8:30 pagi dalam kereta, kat traffic light, Allahu Akbar, kereta jalan, lampu hijau, pegang steering. Kalau pegang steering tak boleh lepas, Allahu Akbar. Faham tak lagi? Jangan rokok di bawah dekat tekan minyak. Faham? Rokok tunduk saja, Allahu Akbar, mata tengok lori. Kona lah, kalau kona takkan straight pula. Faham tak lagi? Dah kona kena kona. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Itu cara dia. Betul tak? Sujud, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jangan kepala letak bawah kat tempat pijak minyak. Bila bangun tengok misi keliling. Faham lagi? Kat hospital tu. Betul tak? Boleh. Jadi digugurkan lah. Tengah naik RZ nak pergi ke Muazzam Shah. Tak, RZ siapa tak pilih? Allahu Akbar. Betul tak? R1 Yamaha, Allahu Akbar. Ali Davidson teruk sikit, Allahu Akbar. Nampak tak? Dah apalah semayang musafir. Cuma begini, rukun semayang tu 13. Bila kita kurang, kita uzur 1 wajib 12, uzur 2 wajib 11, uzur 3 wajib 10. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Ada satu perkara yang kita tak mampu buat, bukan gugur yang kita mampu buat. Yang mampu tetap wajib. Maka jadikanlah apa yang kamu mampu buat campur dengan yang tak mampu, biar sentiasa berjumlah 13. Kalau 2 rukun tak mampu buat, wajib buat sebelah, sebelah wajib buat, campur 2 yang uzur, 13. Faham tak lagi? Itu cara dia.